Itu yang menyebabkan aku tak berhati. Aku cakap macam ni tau. Dekat waiter tu, kalau tak masak lagi, cancel kan. Yang aku punya nasi goreng kambing tu, kalau tak masak lagi, cancel. Lepas tu aku cakap, tengah masak bang, tengah masak. Sampai yang waiter yang aku tekan-tekan tu terus tak keluar. Dia tunggu je kat dapur kan. Aku cakap, kalau dia keluar memang aku tekan. Tadi kata tengah masak kan. Lepas tu yang geramnya lagi, kata tengah masak. Tahu-tahu orang lain dapat lagi. Orang lain dia jadi 2-3. Lepas tu aku memang tekan lah. Aku tekan sampai yang waiter yang aku tekan tu tak keluar kan. Duduk belakang kan, takut. Baik, Assalamualaikum. Aku nak cerita pasal kedai makan lah pula. Baru-baru ni aku ada order makanan dekat satu kedai ni. Kedai fast food lah. Kedai fast food yang well known lah. Tak payah cerita kedai mana. Aku dengan wife dah order awal-awal. So tinggal pick up je lah. Lepas tu kita orang plan nak makan situ kan. Order awal, pick up, plan makan situ. Lepas tu masuk je tu, masuk kedai tu kan, nak berurusan lah kat kaunter. Kat kaunter pun tak ada orang. Di kedai ni macam tak ada orang layan kat kaunter kan. Memang tak ada orang beratur, tak ada orang layan. Lepas tu tunggulah kejap sementara nak dilayan kan. Itu pun kena panggil kena panggil yang tengah busy kan, staff dia kan. Sebab kita orang dah order, panggil. Lepas tu terus dapat makanan kita orang lah. Sebab kita orang tempatnya kata nak ambil pukul 5, tapi kita orang datang dalam 5.30 kan. So terus dah dapat. Lepas tu ada satu makcik ke kakak ke, dia tak boleh panggil makcik, akak lah. Akak tu muka tak puas hati dengan dia punya husband kot. Dia tengok aku, dia tengok kaunter macam, kenapa dia dapat dulu? Datang sekejap je dia dapat dulu. Muka memang tak puas hati lah. Lepas tu dia sosek dengan suben dia. Kepada akak atau makcik tu, kita orang tahu korang tak puas hati, tapi kita orang dah tempah awal. Janganlah muka tak puas hati sangat. Nampak muka tak puas hati tu kan. Itulah cerita dia. Tapi yang kedai tu dia memang serve lambat lah. Dia serve lambat. Memang aku tak tahulah. Masa tu yang tunggu ada 3 orang yang tengah tunggu. Yang masa-masa semua tapau je. Memang dia mungkin walk in lah. Walk in, tempah. Tu yang kita orang datang, terus dapat makanan. Lepas tu terus makan kat situ. Tak puas hati. Macam akak tu macam, uish, apa ni? Tengok aku, tengok kaunter. Tengok aku, tengok kaunter. Sosek. Ya, kita orang faham korang tak puas hati. Tapi itulah, kita orang dah tempah dulu. Dah, itulah nak cerita. Tapi ni aku pula punya cerita untuk kedai lain yang aku pula marah kan. Mana tak marah? Aku jadi situasi macam akak tu lah. Kau dah datang, dah tempah makanan. Ni bukan kedai fast food kan. Ni kedai makan biasa, Melayu. Bukan mamak. Mamak biasa serve laju je. Ni Melayu, kedai makan biasa, makan malam, apa, goreng-goreng tu kan. Ni cerita aku marah pula. Aku jadi macam akak tu lah tadi. Aku dah order kan. Ada 2 menu je lah. Satu nasi goreng, satu mi ke apa, tak ingat lah. Lepas tu masa aku datang tu, kedai tu dalam ada 3-4 meja je lah. 3-4 meja. Aku dah meja keempat lah gitu kan. Maknanya 3-4 meja tu pun masih ada yang dah dapat makanan, ada yang belum. Lepas tu tiba-tiba makin lama makin ramai tau kan. Makin lama ramai datang. Makin lama makin ramai datang duduk. Macam hampir penuh lah kedai tu jadinya kan. Tak tahulah masa tu kenapa tiba-tiba ramai datang. Kau bayangkan, mana tak marah? 3-4 meja kan. 3-4 meja. Aku orang keempat lah. 3-4 meja yang dalam kedai tu. Tiba-tiba dia jadi macam 10 meja kan. 10-11 meja dah penuh kan. Lepas tu yang aku order tadi 2 menu je pun, tiba-tiba yang sana dapat dulu. Yang orang-orang baru datang, kita kenal lah meja-meja yang orang baru datang. Aku mula tak puas hati lah. Muka memang tak puas hati. Macam muka akak tu. Memang muka tak puas hati memang boleh nampak. Aku buat muka tak puas hati. Lepas tu aku tanya yang keras sikit lah kan. Mana ni? Mana? Tadi order ada buat tak? Aku tanya waiter. Lepas tu sekali dia lalu aku tanya. Sekali dia hantar makanan orang lain aku tanya kan. Memang tekan lah. Tak apa lah. Cara aku memang menekan lah bila aku tak puas hati kan. Sebab aku kan jenis
apa, main cakap aja kan. Tak, kadang-kadang works well lah. Ni aku nak cerita bila aku benda tak puas hati tu, benda jadi works well kan. Aku tak kisahlah orang nak kata aku apa kan. Tapi macam tu lah. Sepatutnya 4 meja je pun yang patutnya kalau first come first serve kan, dia akan jadi simple lah. Tapi bila meja dah jadi belas kan, belas meja penuh, lepas tu tahu-tahu yang baru datang dapat dulu, yang baru datang dapat dulu. Sebab apa tahu? Sebab siapa yang order nasi goreng kampung kan, dia buat selambak tau, buat terus 6 nasi goreng kampung. Lepas tu bagi orang yang baru dapat, apa, bagi orang yang baru sampai. Dia buat yang senang dulu tau. Yang ni pada aku tak elok lah. Itu yang menyebabkan aku tak berhati. Aku cakap macam ni tau. Dekat waiter tu, kalau tak masak lagi, cancel kan. Yang aku punya nasi goreng kambing tu, kalau tak masak lagi, cancel. Lepas tu aku cakap, tengah masak bang, tengah masak. Sampai yang waiter yang aku tekan-tekan tu terus tak keluar. Dia tunggu je kat dapur kan. Aku cakap, kalau dia keluar memang aku tekan. Tadi kata tengah masak kan. Lepas tu yang geramnya lagi, kata tengah masak. Tahu-tahu orang lain dapat lagi. Orang lain dia jadi 2-3. Lepas tu aku memang tekan lah. Aku tekan sampai yang waiter yang aku tekan tu tak keluar kan. Duduk belakang kan, takut. Nasib lah. Dia kadang-kadang kita tak boleh garang-garang sangat dengan waiter, dengan tukang masak. Sebab nanti dia ludah makanan kita kan, problem juga. Tapi masa tu bila aku tengah marah, kau ludah lah, tu dosa kau kan. Bila tak kan, satu tip, jangan marah-marah apa, jangan acah-acah. Tapi aku tak adalah marah-marah menengking, aku tekan je lah. Tak adalah marah, tak adalah sampai apa meninggi suara, apa, maki-maki, tak adalah. Aku tekan je lah kan. Lepas tu aku keep tekan. Lepas tu cakap, lepas tu ada orang explain, ada dia punya manager explain, kita orang masak yang macam tadi lah aku cerita, siapa order banyak tu, macam ramai orang order nasi goreng kampung. Lepas tu ada ramai orang apa, mi goreng kan, mi goreng biasa. Dia dulukan dulu yang apa, macam tu. Dia tak fair lah kat aku yang nasi goreng kambing ni. Takkan aku nasi goreng kambing dapat last sekali sebab aku punya apa, makanan tu rare kan. Lepas tu aku cakap, buat nasi goreng kambing sekarang ataupun cancel kan. Masa tu wife aku dah dapat lah makanan dia, mi goreng, mi apalah. Wife aku order mi hailam ke apa gitulah. Lepas tu aku cakap tak apa, bukan nak marah apa. Kalau tak buat lagi tak apalah, kita nak belah. Sebab dah sejam lebih dah ni kan. Apa, makanan tak dapat, dalam keadaan makanan tak dapat satu hal, orang lain dapat dulu, yang baru datang dapat dulu. Ada satu family dalam 10 orang, 3-4 orang yang satu family yang datang lambat tu dapat dulu makanan. Memang tak berhati lah. Lepas tu dia explain, kita orang buat siapa order dulu, siapa order banyak tu lah, macam nasi goreng USA, nasi goreng dia akan buat satu kuali tu banyak-banyak goreng. So siapa order nasi goreng dah akan dapat dulu. Dia cerita macam itulah. Lepas tu aku pun cakap, buat nasi goreng kambing sekarang. Aku tak peduli lah. Buat nasi goreng kambing sekarang. Ataupun kalau tak nak juga, cancel. Kalau belum masak, cancel kan. Lepas tu barulah datang nasi goreng kambing aku kan. Itulah nak cerita apa pada aku prosedur restoran ni sepatutnya first come first serve. Yang mana baru nak buka restoran ni, cuba apply first come first serve ni. Sebab kalau kau masak nasi goreng satu pinggan, dia akan jadi 2-3 minit je kan. Berbanding kalau kau masak 6, satu kuali tu 6, dia akan jadi, aku rasa dia akan jadi exponential. Masa tu akan terbuang. Sebab tu kita orang tunggu. Oh, ada 6 pinggan nasi goreng yang diedarkan apa banyak-banyak tu kan. Lepas tu tunggu lagi, apa benda mi goreng pula, apa 6 pinggan lagi kan. Tapi dah ambil masa setengah jam tu, yang kita orang apa 2 menu je tapi tunggu sampai sejam lebih kan. Memang tak berhati lah kan. Dia okey. Aku cerita ni sebab aku ada observe. Ada satu kali tu dah malam pukul 12, aku bawa student punya aktiviti. Aku jadi pegawai pengiring lah. Pegawai pengiring kita orang ada 3 orang. Ni cerita macam mana kalau first come first serve tu di-apply kan.
Okey, satu bas tu kita orang ada berbelas student. Dalam 19 student ada 3 orang staff kan. 3 orang staff termasuk pemandu lah. Okey, student lapar dan malam-malam kan aktiviti dia minta sebelum dia masuk kampus dia nak makan dulu. Okey lah, kita layankan lah sebab kebajikan student kena ambil kira juga kan. Tak apalah, laporkan malam-malam makanan mana nak cari kan. Kan besok sakit perut kita orang juga yang susah kan. So makan, ikutlah makan. Bila turun-turun bas tu aku bagi idea lah, kalau nak cepat semua kena order satu menu je kan, biar cepat. Tapi aku punya pandangan tu tak dilayan lah sebab selera masing-masing. Okey, aku punya pandangan tak dilayan, aku okey je kan. Sebab apa, okey lah, tak apalah, tunggulah setiap seorang tu ada satu-satu menu. Tapi kedai tu buat cepat gila. Mula-mula dia ambil order yang pegawai dulu, yang staff dulu, sebab dia tahu staff yang akan hantar student. Dia ambil hati lah, sebenarnya dia ambil hati. Okey, staff dulu 3 orang, dia tanya menu apa. Okey, baru dia ambil menu student. Tapi nak cerita dia, kita orang dalam 20 orang tu, 20 orang, 21 orang gitu, settle makan dalam masa sejam lebih je. Sejam sikit je lah kan, settle makan tau. Memang bukannya kita orang je, dia ada serve juga orang lain, ada 2-3 meja juga orang yang lepak makan minum kan malam-malam dekat kedai tu. Ni kedai Melayu, bukan kedai mamak. Okey je, okey. Bila implement first come first serve tu kan, tu lah aku nak cerita. Patutnya kedai makan dia patutnya implement first come first serve lah. Aku pun tak sangka kedai tu dia masak satu-satu kan, tapi dia boleh je masak semua dapat makan dalam masa 1 jam kan. Dalam masa 1 jam tu semua aku rasa dah habis makan dah kan. Maksudnya kita orang tak ada tertunggu tau kan. Lepas tu habis makan dah lah, balik lah kan. Dalam masa, kalau cuba kau bayangkan dia nak masak yang nasi goreng tu, aku rasa dia jadi disaster lah. Nasi goreng yang 6 pinggan dalam satu kuali tu, aku rasa dia akan jadi sama macam kedai yang aku cerita awal-awal tu lah, yang membuatkan aku marah. Okey, tu je. Ni pengajaran kepada yang nak buka kedai makan ataupun yang prosedur dia pada aku salah lah. Patutnya tetap first come first serve. Macam situasi aku cerita pertama tadi ya. Kalau dia first come first serve aku dengan 4 meja tu aku rasa dah keluar lah dalam masa 1 jam tu kan. Kelentang-kelentung aku rasa 4 meja yang awal tu dah keluar. Kau boleh ada potensi dapat customer baru. Ni kedai tu nampak penuh kan. Ke kau sengaja nak biar kedai nampak macam penuh kan, macam kedai kau laku sangat kan. Tapi aku memang tak datang lagi lah kedai tu sebab tapi ujungnya owner dia minta maaf apa semua. Okey lah, aku okey je kan. Owner yang kedai tu dia minta maaf kat aku semua, okey lah, aku okey je. Cuma aku cakap lah, patutnya first come first serve lah kan. Kalau first come first serve, kita orang dah makan awal, keluar awal. Sebab tu masa tu bawa baby lagi kan, memang tak prefer lah lama-lama. Baby malam memang waktu tidur dia kan. Waktu tu aku yang start aku nak marah tu sebab anak aku dah mula meragam kan. Kita orang plan nak makan. Masa kita orang masuk tu, kedai tak penuh guys. So sebab tu kalau aku nampak kedai penuh, memang aku tak pergi. Tu style aku kan. Aku prefer mamak lagi kan. Sebab mamak cepat walaupun penuh. Ni aku tengok kedai Melayu ada 2-3 meja orang. Boleh lah ni kan. Rupanya sejam lebih. Sejam lebih baru dapat makanan. Itu pun lepas aku tekan-tekan. Kalau aku tak tekan, aku tak tahulah nasi goreng kambing aku tu dapat bila. Aku agak dapat pengajaran lah kepada yang dah buka kedai makan ataupun yang baru nak set up kedai makan ke. Ambil moral of the story lah. Biar first come first serve. 2 orang datang, 2 orang order apa, kau layan 2 orang tu dulu. Biar dia bergerak awal, dah meja kau dah kosong, boleh dapat customer baru. Jangan kau sidai dia lama-lama kan. Lagi teruk 2 orang datang macam aku lah. Seorang dah dapat makan, seorang lagi menunggulah sejam hanya kerana makanan rare dalam keadaan orang lain dah dapat makan. Aduh hai. So aku faham lah perasaan orang marah macam tu. Tapi aku prefer apa tau, kalau tak masak lagi memang aku belah je kan. Aku jenis beli roti 7E je dah boleh kenyang lah kan. Aku tak ada lah.
Aku jenis komando level lah. Jenis boleh makan apa je kan. Aku punya jenis lah. Tak ada harapnya lah nak menunggu lama kan. Orang macam aku lah. Orang aku jenis macam tu. Wife pun sama. Memang kita orang tak adanya nak beratur-beratur sebab makan ni. Memang tak lah. Hai. Okay, tu je nak beritahu. Assalamualaikum.